Korang jangan jadi macam aku. Kalau tak, guys, aku nak share dengan korang macam mana korang boleh buat lampu makeup untuk isteri ataupun adik perempuan korang. So benda yang korang perlukan ialah 2 lampu LED. Korang boleh cari dekat Mr. DIY. So senang je. So, korang tampal dan tip saja dekat cermin yang mengikut saiz macam mana lampu korang punya saiz panjang lah. So korang tampal macam ni. So korang pastikan korang dapatkan 2 wire speaker ataupun 2 wire 2 lembar je lah. So senang lah untuk korang pasang sebab lampu ni lampu LED. So macam aku ada buat kesalahan. Aku ada pasang regulator. Sebab korang pakai lampu LED tak perlu pun regulator. Sebab apa yang lampu aku pakai ni 10 watt je. So again tak perlu pun regulator. So korang pastikan korang potong wire tu dan buat sambungan dengan kemas lah. Pastikan korang dapat electrical tape untuk kemaskan lagi dan juga berikan satu keselamatan lah untuk pemakai. So kat sini aku ada buat salah. Aku ada sambung wire live dengan ground. So ini yang akan terjadi. Moment of truth. Ayah. So apa yang aku buat, aku betul balik. So wire live sama wire neutral.